Pernah dengar tak tentang chlorophyll water? Chlorophyll atau zat hijau merupakan pigmen fotosintesis yang boleh dijumpai dalam kebanyakan tumbuhan, algae dan cyanobacteria. Struktur kimianya iaitu sodium copper chlorophyllene (SCC) sama seperti hemoglobin. Kandungannya yang tinggi dengan vitamin dan antioksidan dapat meningkatkan sistem imunisasi badan. Di Venus blackcurrant chlorophyll drink, ia diekstrak daripada daun alfalfa yang sangat tinggi dengan nutrients. Ia adalah sugar free dan fat free. Jangan risau, ia tak ada pemeras rumput sebab kita guna serbuk jus anggur hitam. Antara kelebihannya, yang pertama, ia dapat meningkatkan kadar hemoglobin iaitu sel darah merah dan bantu meningkatkan paras oksigen dalam darah. Struktur kimia chlorophyll dan hemoglobin adalah sama. Yang membezakannya, chlorophyll dikelilingi magnesium manakala hemoglobin dikelilingi iron. Oleh itu, chlorophyll mampu meningkatkan bukan sahaja kuantiti, malah kualiti sel darah merah tersebut. Sel darah merah bekalkan oksigen pada keseluruhan tubuh, seterusnya meningkatkan penghasilan tenaga. Yang kedua, chlorophyll dipercayai dapat membantu dalam proses detoksifikasi dengan mengikat dan menyingkirkan bahan berbahaya seperti toksin dan logam berat, contohnya seperti merkuri, arsenik dan plumbum. Secara tidak langsung dapat membantu menyokong fungsi hati sebagai natural detoxification. Yang ketiga, ia dapat menyelesaikan masalah bau badan dan mulut. Bau badan disebabkan bakteria yang breakdown molekul peluh kepada toksin. Disebabkan deodorizing properties yang ada pada chlorophyll, ia dapat meneutraliskan bau yang dihasilkan oleh bakteria tersebut. Begitu juga dengan bau mulut, air kencing dan angin. Yang keempat, ia dapat menstabilkan ketidakseimbangan hormon. Chlorophyll mempunyai ciri-ciri antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel dan tisu daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang mengganggu keseimbangan hormon. Selain itu, chlorophyll bersifat alkali boleh hasilkan environment yang sesuai untuk mengekalkan kesihatan sistem endokrin. Kelebihan yang kelima, ia dapat meningkatkan kesihatan kulit. Apabila hormon dah stabil, ia dapat beri manfaat pada kulit. Ia dapat mengurangkan keradangan dan kemerahan serta membantu mengurangkan jerawat dan masalah kulit yang lain. Yang keenam, ia dapat memelihara sistem penghadaman. Chlorophyll boleh menggalakkan kesihatan pencernaan dengan suskan gastrousus dan membantu mengimbangi flora usus. Ia boleh membantu dalam mengurangkan masalah seperti kebun perut dan sembelit. Minuman chlorophyll ini amat sesuai diambil oleh mereka yang pertama, kurang pengambilan fiber seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, mempunyai masalah hati. Yang ketiga, perokok. Yang keempat, mereka yang ada alergik dan masalah kulit. Yang kelima, mereka yang mempunyai masalah bau mulut dan badan. Yang keenam, mereka yang kerap keletihan, dan sesiapa saja boleh amalkan minuman chlorophyll ini untuk tingkatkan sistem ketahanan badan. Cara minumnya, campurkan 1 sudu makan concentrated chlorophyll ke dalam segelas air. Boleh diambil sekali sehari selepas makan.